Hak kita duk dedah ada seleweng zakat, kita dedah ada salah guna kuasa dalam institusi agama Islam ni, penguat kuasa ke apa ke, tak pi siasat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian kepada semua rakyat Malaysia, insya-Allah esok 24 bulan April 2026 hari Jumaat, kita akan bersolidariti bersama dengan Yang Berhormat Ustaz Fawaz di Pejabat Agama Batuus, kerana Ustaz dipanggil oleh Jabatan Agama dan akan disiasat di bawah enakmen Tata Cara Jenayah Syariah Negeri Pulau Pinang. Dalam surat tu tak dinyatakan apa kesalahan Ustaz apa semua. Kita pun tak tahu Ustaz buat maksiat apa semua. Kita tak tahu Ustaz buat ajaran sesat ke apa, kita tak tahu kan. Tapi saya dikhabarkanlah informa-informa kita yang ada di dalam Jabatan Agama tu bahawa Ustaz akan disiasat kerana buat kutipan zakat dan melanggar tata cara enakmen jenayah syariah ni. Jadi tuan-tuan, esok kita akan bersolidariti dengan Ustaz. Kita duk dedah ada seleweng zakat, kita dedah ada salah guna kuasa dalam institusi agama Islam ni, penguat kuasa ke apa ke, tak pi siasat. Mereka nak siasat hak Ustaz tak ada kena-mengena. Tiba-tiba tuduh Ustaz buat kutipan zakat. Esok kita akan pi berhimpun. Esok kita akan pi bersolidariti bersama Yang Berhormat Ustaz Fawaz, Pejabat Agama Bagan yang hak ada seleweng, ada buat salah guna kuasa, ada bukti apa semua. Mereka tak siasat pula. Hak SPRM siasat. Sampai 2 hari betul-betul masuk ke pintu belakang. Kena siasat apa semua, apa oleh SPRM. Kita pun tak tahu apa dia punya keputusan siasatan tersebut. SPRM pun tak abang apa. SPRM pun tak maklum apa pun tentang siasatan tu. Ada ke tak ada penyelewengan. Jadi kita nak tanya juga SPRM, macam mana keputusan siasatan terhadap TKM1 dan juga institusi agama Islam di negeri Pulau Pinang ni berkaitan dengan penyelewengan zakat. Zakat dah ni isu tengah panas. Di Selangor pun ada penyelewengan zakat sampai 230 juta. Yang tu cepat pula buat tangkapan. Sebab apa? Dia orang kawan politik. Saya harap-haraplah PMX ni tak kacau proses perundangan, proses siasatan yang berlaku terhadap orang-orang PMX ni oleh SPRM. Dan insya-Allah Jumaat esok pukul 9 pagi kita akan jumpa di Pejabat Agama Batuus. Hari Sabtu solat fardu maghrib, kita akan solat berjemaah bersama-sama. Lepas tu kita akan buat munajat perdana, solat hajat dan sebagainya, istighosah, jihad yang akan disampaikan oleh pimpinan kita untuk kebangkitan ummah dan selamatkan zakat negeri Pulau Pinang. Kita akan buat di Markaz PAS Pongsu Seribu, Kepala Batas. InsyaAllah berkat hadir ramai-ramai. Esok 9 pagi hari Jumaat, hari Sabtu maghrib di Markaz PAS Pongsu Seribu untuk solat hajat, selamatkan zakat Pulau Pinang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kebenaran, yang mana satu betul, yang mana satu batil. Harap-harap kebatilan ni akan terkalah dengan kebenaran yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terbela amanah umat Islam iaitu zakat di negeri Pulau Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar. Lawan tetap lawan.